Amin. Amin. Okay, abang okey, ada apa nak beritahu? Silakan. Terima kasih banyak-banyak Bro Azam. Alhamdulillah. Muka banyak. Memang lega lah. Alhamdulillah. Gua boleh main muzik balik kan ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Suara ni apa? Okey, dia macam Perubatan ni macam mana? saya dah cuba, sepatutnya awak kena cubalah. Sebab memang lain ni, tak pernah cuba lagi ni. Lain. Okey. Agak silakan dulu ni malam. Saya kali kedua. Kedua. Baik. Sebab kali pertama tu buat rasa macam dah kurang, dah sakit kaki saya. Sekarang kali kedua ni alhamdulillah. Rasa ringan badan. Ini macam ular belut payah rangkap. Kena kau. Macam mana bang? Terima kasih bang. Okey, terima kasih Azam. Ya, baik. Dan ramai kawan-kawan kita yang apa nama kata yang kurang menanti baik. Kita bantu dengan cara kita. Betul lah. Betul kan? Ini bakal bersimpul ni. Bakal bersimpul. Ini yang boleh tak soy. Tapi ni video ni mana tak settle kan. Tapi dia tinggalkan dia punya sikit tu kan. Nak ubah. Tapi kalau dah licin nanti yang dia lepak pasport kan. Kan? InsyaAllah Jerit bang, jerit. Ini jarang yang gelap-gelap bang. Rokas, seri rokas. Roman tu angkat bendera tau. Itu komen dia kain tu. Putih tu belakang tu. Bukan merah. Bilang. Special tu bang. Tadi nampak macam Johan kan. Johan Milo kan. Ya. Pakai seluar jeans. Tak apa. Tak salah. Cuma boleh. Tak ada masalah. Pakai seluar jeans tak ada masalah. InsyaAllah. Saya minta dia pergi mana dia pergi je. Itu tak apa. Jadi mungkin. Pakai seluar jeans tak kena dia kata. Tak apa. Pakai seluar tebal. Kali. Aduh. Memang. Tengok sekarang ni. Tengok sekarang pula. Allah. Beza kan? Beza pada awal tadi kan? Okay, lu pula tengok. Beza tadi ya? Tadi macam boleh tahan apa kan? Tak boleh lah. Angkat terus. Dia memang nak buat macam tu. Alhamdulillah, dia okey dah. Salah jalan dah. Tadi dia tak mesti kebas lagi dia. Boleh tanya dia. Dia jalan kebas lagi. Saya cakap apa ke tangan. Dulu kan. Alhamdulillah. Ya. Tinggal ni. Salah aku pula ni. Astagfirullahaladzim. Boleh bang. Baik bang. Dah dengan saya mak. Lepas ni. Lepas bang saya. Lepas dengan saya ni. Ikut saya balik ke pak. Boleh lepas. Itu. Dia kenakan. Aduh, ya Allah. Angkat segala kesakitan ya. Tugas segala ini. Allah kalau dalam masing-masing tempat masyarakat ini sahaja. Salam cepat. Okey bang, semuanya enak ya. Dengan boleh. Syukuran. Kalau yang sikit mana? Mana? Sini out. Ya.
Gesik semua. Bahagian kepala dengan banyak beban-beban semua hilang ya. Ya. InsyaAllah memang itu dia punya pilihan. Beban baik dalam metode fizik, ada tekanan medis lah, itu macam energi negatif, ya. Benda tentang yang negatif lah. Syaitan jin fasik segala-galanya. Mulut apa? Tubuh tangan mulai. Tengok. Kunci dia sikit. Dia tak keluar habis. Dia tak keluar habis. Dia tak keluar habis. Tak tu. Tengok. Dia takkan boleh bulu roma tu. Tengok. Mungkin naik. Mungkin naik. Tengok. Zoom juga dekat bulu roma dia. Alhamdulillah. Dia takkan betah depan yang lain panas. Itu. Dia dah masuk. Dia nak keluar tak boleh. Duduk dalam panas. Ada begitu. Kalau ucap salawat tadi, harus dia keluar. Kalau tak buka salawat, dia tak boleh keluar. Banyak ciri itu sangat hebat. Terima kasih Abang Erik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Syukur. Sudah kemari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih kesembuhan. Sudah kemari. Ya Allah. Yang lain bila lagi? Datang sini. Sini. InsyaAllah akan bawa kena ikut menari di sini lah. So, buka ni rumah saya baru menjalani ada masalah itu, ada masalah saya. Terburung kepala ni kan? Dah pasang tak? Kena apa? Aneurysm. Terburung kepala buka kan? Dia operation. Dah buka dah kan? Pasang dulu. So dia pasang ni. Ya, pasang dulu. Semua tak boleh, semua boleh. So dia dah balik rumah lah. Cuma dia sekarang ni dia bunyi kaki jari. Apa tu? Mulut hanya buka satu jari. Oh. Rahang tu dah start. Ya. So itu mereka kata nanti kita Berapa hari baru keluar? dia hari tu dia operation 23 hari bulan 6. 6, ni 10. 10. So then lepas tu dia dapatkan dia punya tu mana yang masuk anesthetic injection tu dia dapat sakit. Septic mana dia dah menanam. Dia dah rasa sakit dan dia blockage. Okay. So she's now on Rivaroxaban untuk cari darah. Rivaroxaban. Kawan tu? Ubat. Oh, nama ubat tu. Dia tengah konsumsi tu lah. Kita punya kondisi so itu kena 10 pagi kita lebih kali tidur. Sorry? Kali tidur. Dia? Orang dia? My wife. Yelah, orang dia lah. Orang tidur tu. Sebab dia ubat tu. Bukan pasal ubat. Sebab mungkin baru So dia berjalan tu je tu. masuk tu. So itu yang hari tu 2 bulan yang itu dia punya appointment. So dia terjadi satu tidur. So itu yang buat. Apa tu? Apa satu tiga Satu. Apa tu? Blood pressure dia? Dan sekarang ni lepas 14 bulan lepas 5 bulan. Okey deh. So nanti kita akan arrange dan Boleh dalam salah. Boleh. Awak boleh. Itu untuk blood pressure tu. Nanti amalkan daun cherry ni. lawan Sherry. Ada pesan abang kan? Ada pesan akak kan? Sama. Tu. Trusted agent. Trusted agent. Franglish. Dia daun cherry 1 genggam, 3 gelas air, rebus, jadikan 1 gelas. 1 gelas ni abang bagi 3 kali. Nak tidur malam, bangun tidur. Satu lagi ni untuk besok pula tidur malam. Maksudnya kurang 1 kan? Ambil 14 genggam untuk 2 minggu, 14 hari bagi kat men. Untuk diabetik dengan kolesterol. Biar dia tak naik, turun terus. Okay? You can start from now on. Besok pun awak boleh. Ya. Ini saya nak jadi. Okey tuan, itu saja program. Yang untuk spesifik tuan tu nanti kita no. Hari lain dan waktu yang tak sama. Ya, ikutkan apa yang sebab tu dengan dia lah. Baik. Tuan, jangan ngantuk. Kita jangan hilangkan ngantuk. Abang ni. Assalamualaikum bang. Dari mana? Sama juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti saya kat masuk dalam ni. Dalam apa? Dalam filem ni lah. Ini apa keluhannya? Saya rasa angin, tapi saya ada jantung bakteri ke?
Tak pernah buat apa-apa pun. Okey, maksudnya ada semacam sesak nafas ni lah. Macam ada video selalu di terpanca punya. Perut lah, perempuan. Masas. Terpanca punya. Ada masalah Saya tak urut bang. Yang cik hati kan. Saya tak ada urut dia. Tapi saya selalu masak angin lah. Selalu angin. Alhamdulillah. Saya urut tak pandai, apa tak pandai. Pegang-pegang di sini bang. Boleh. Boleh bang. Macam tu boleh. Macam tu je. Panic attack saya selalu kena. Planning attack. Ya, planning attack. Jangan sampai gerd dah. Good. Jangan sampai gerd dah. Kalau biasa urut tu mesti steady bang. Buat lain. Baca. Tak ada shock. Jalan-jalan Panas ya. Kembali ke bas. Ya. Selamat bro. Sekejap je. Tadi Abang Saleh ambil video tu best tadi. Abang Saleh Tapi tak tahu kenapa dah. Kata titik. Kata titik. Dia Abang tahu ke? Itu orang Melayu panggil Sekejap apa busuk. kita tak tengok. Ni nampak tu. Tak, abang tahu ni. Ni yang rakam ni off lah tu, record ni. Ni, tadi saya panggil abang masuk. Abang saya masuk dulu. Abang masuk je dia keluar. Abang masuk je dia keluar. Tahu? Dia sempat keluar. Awal ya. Patut saya dah tutup pintu. Tapi saya dah kunci tadi dah. Sebab saya keluar kan. Saya keluar jadi ikut saya punya orang tu. Sebab saya baca-baca semua dia ada kurang reaksi tu anak cucu cik dia. Gitu. Dia ngajar pada kesembuhan ni. Dia boleh sembuh pula tu. Boleh sembuh. Kan dia dah ringan-ringan semua kan. Dia dah borok sangat dia tu. Dia kemudian di luar tu tak boleh masuk lagi. So balik keluar ke alam dia. Sebab dia nak masuk dia kan cari budak lagi. Budak di bawah ni, maghrib isyak di bawah ni. Bawah macam bawah ni, bawah tu semua dia. Kalau dalam metafizik saya dah faham cerita ni, saya faham sangat. Semua saya tak nak pergi mental orang-orang ni. Jangan ingat ni, ingat Allah dulu. Satu dah Allah dulu. Yakin ni bahawa ini terjadi kerana Allah Ta'ala. Ini adalah medis. Sarah kamu ada isu kat sana. Tak itu. InsyaAllah Tuhan turunkan. Benda terjadi kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga yang akan mengambil dia. Kalau kamu dahulukan dia, sudah kena hantar, sudah kena apa tu, kalah lah dah. Itulah kalah lah dia. Dah masuk banyak dah pun. Gitu. Betul eh? Tadi tak terlambat ke saya panggil apa? Okey bang, kita lagi je bang. Abang Rocky, segar? Segar betul ya? Dulu saya ada pergi studio sana sekejap. Alhamdulillah. Kan dia roti dah saya. Dia komen dia belakang tu putih dah sana dah. Kaleng bang ya? Bukan kaleng. Bismillah. Buka jarinya. Buka. Boleh. Boleh sama dia. Ini dah boleh main bass dah tu. Boleh bel. Besi sandal ni. Alhamdulillah, besi. Ni kumpulan Black Skull lah. Abang punya. Abang. Boleh. Apa ni bang? Ada kaca ni bang. Stiker.
ni. Off record bang. Off dulu. Off dulu. Dia nak match keluar. Low lagi bang. Nanti lah nanti. Itu ni ada tu. Tadi seluar-seluar kena ada. Alah tu. Ada kopi je. Jangan. Jangan off dulu. Ini kita jalan ni. Dia ni tak ada punya. Diam jangan off. Tak boleh. Tak boleh. Jadi. Boleh. Oh. Alhamdulillah. Syukur. Boleh. Dah. Alhamdulillah. Betul ya. Ni saya nak bagi kepala belum keluar lagi. Ya. Kalau yang kuat dah. Lepas ni. Kalau lepas ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana tuan? Enak tuan? Ha? Enak? Terima kasih punya. Alhamdulillah, terima kasih. Dia punya flash. Dia reset semua sorry. Boleh buat lirik semua lah. Bukan ni, lapang lah dada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan Saleh? Mau? Wah, Alhamdulillah. Dua ni kan base tali semua putus. Apa rakam bang? Kau dah tahu orang. Mula akan tak kan. Hari dia setengah 2 kali dia dah mula. Ni aku tak makan tu buang yang malu kan. Tu jam lah. Ni tengah rekod eh? Tengah rekod eh? Tak belum. Bagi segar. InsyaAllah aku dah minum tuan ni. Lewat. Lawak dah tau. Dia lagi nak gaji. Orang lagi gaji. Asal je diam. Kecoh. Kecoh tak bangun gaji. Ha! Orang dia diam. Dah. Kaki selalu sakit tu. Dah lah semua dah. Dah. Tu, nampak muka dia pun dah fresh tu. Sikit, syukur. Payah bang, tangkap ular pun senang lagi. Hidup tu payah agak dia. Second round. Agak mau? Mari kak. Kaki ni hari tu masih kurang dah. Alhamdulillah, ada yang lain. Nah, saya tak tahu apa-apa. Tapi nanti kalau jalan cepat ataupun naik tangga, aku rasa macam nak stop jantung masa tu. Ada video kita share apa ke? Covid ke apa? Tak ada. Ada ya? Okey dah. Salah dia. Saya awak langgar saya bukan saya langgar awak. Diam gini-gini je. Awak langgar saya. Awak langgar saya. Saya tengok macam ni awak langgar-langgar. Ni. Tengok, selamat dah. Ni. Sikit angin ni. Oh. Okey ke dah ya? Banyak okey dah? Dah. Okey, ni. Oh. Okey, tangan.
Ini. Sakit sangat ni. Alhamdulillah, ayah kita sihat dulu. Ni. Sini. Oh. Oh. Alhamdulillah. Makin sedap, Chris. Ni. Ready. Boleh. Dah. Balik dah, pulang. Ni. Malam balik. Tak balik rumah lagi malam. Pergi mana lagi? Tak boleh. Dah balik pasal tak balik rumah lagi mana? Balik rumah tu. Ha? Balik mana ni? Lepas tu tak balik rumah, pergi mana lagi? Singgah? Lagi lah. Ha. Singgah lagi. Buka tangan saya. Kakak buka tangan saya ni. Buat sini biar oksigen tu hantar balik sini. Kita bagi